Isteri suami ini abang ni daripada mana bang? Kedah. Daripada Alustar tuan penderita penyakit RA, rheumatoid arthritis. Jadi maksudnya dalam tubuh akak ni banyak uric acid. Yes. Ada seribu. Oh yes, radang 1000. Kolesterol lah. Itu masa saya jumpa dengan Tuan Azam tu. Saya kolesterol tinggi. Tuan Azam cek tu. Saya ada bagi apa-apa wasilah ke? Daun bidara, apa-apa ke, garam ke sebagainya? Tak ada. Air doa je. Air doa je. Botol tu 2 botol. Rawatan kemudian air doa je. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi ini rheumatoid arthritis. Siapa-siapa yang ada gaut, tangan bangun pagi tak boleh buka macam tu. Bangun pagi tangan kau tak boleh buka itu. Keras tau. Bermaksud uric acid dan deposit dekat setiap sendi-sendi ni. Betul. Okey. Jadi akak ni rawat dengan saya itu, alhamdulillah hari ni dah semakin kurang kan. Air daun ceri istiqamah ya. Ya, kena istiqamah. Jadi ini membuktikan 1000% air daun ceri itu bekerja dalam tubuh akak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menimpahi rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube Azam Saraf. Penyakit rheumatoid arthritis, RA, adalah sejenis penyakit autoimun kronik yang menyebabkan keradangan pada sendi-sendi, terutamanya pada tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Dalam penyakit ini, sistem imun badan yang sepatutnya melindungi badan daripada jangkitan, menyerang tisu sendi sendiri, menyebabkan bengkak, sakit, dan akhirnya boleh merosakkan struktur sendi. Ciri-ciri utama rheumatoid arthritis, keradangan pada sendi secara simetri, contoh, kedua-dua tangan atau kedua-dua lutut terlibat, sakit dan kekakuan sendi, terutama pada waktu pagi atau selepas lama tidak bergerak, bengkak dan kemerahan di sekitar sendi, lama-kelamaan boleh menyebabkan kecacatan dan kehilangan fungsi sendi. Siapa yang berisiko, lebih biasa berlaku dalam kalangan wanita berbanding lelaki, biasanya bermula antara umur 30 hingga 60 tahun, mempunyai ahli keluarga dengan RA juga meningkatkan risiko. Saranan Tuan Azam untuk amalkan air daun ceri. Khasiat air daun ceri: 1. Mengurangkan radang dari rheumatoid arthritis. 2. Membantu membina semula sistem imun badan. 3. Mengurangkan kandungan uric acid di dalam badan. 4. Menstabilkan semula kolesterol di dalam badan. Dan dengan ikhtiar rawatan tutuk saraf boleh membantu menggegarkan saraf yang tersumbat dan melancarkan semula saluran darah. Duduk bang duduk. Lepas ni masuk, lepas tu abah ni, lepas tu baru akak ya. Salam. Ayo. Itu. Nampak ke TikTok akak ni? Nampak ya? Hari-hari. Terima kasih. Barakallah. Amin. Bayakin. Akak ni kenapa ni? Stroke ke? Asal stroke? Arthritis. Radang sendi. Saya dah 7 tahun. 7 tahun dah. Daripada mana kak? Daripada dah abang ni? Maaf kak jadi jauh datang. Baik kita akak tadi kita boleh borak-borak sikit. Dunia melihat kita. Boleh berdiri ke? Berdiri boleh kak rasa? Itu bengkak jadi sakit. Sakit. Kalau dia ambil sakit tu, jalan. Ya. Ada sini. InsyaAllah minta balik tak yang berkursi roda. Jalan tu dia bermakna 7 tahun dah ya. lutut kuat tapi bisa sakit tu tak boleh nahan kita. Bengkak kat sebelah. Tak apa. Bengkak tu tak ada masalah besar kecil ya. Bersandar. Masalah saya tu kalau pinggang tu lemah kan. Rambut kau belah tengah ya rambut kau. Ya. Aduh. Ada hati kat ni. Hero. Farid Kamel. Farid ya. Kawan dia panggil Farid Kamel. Alhamdulillah. Sakit tak ya? Angkat kaki pun tak nampak tu. Tengok tu. Boleh. Lagi kita borak-borak sembang tu tak? Dalam 2-3 jam tu. Kita borak tu. 2-3 jam. InsyaAllah. Ayo macam mana? Mana kat kadang tu? Tak boleh lurus ni, tak boleh lurus. Sakit kat ni. Berapa tahun dah kat jalan ni? Oh, akak ni amal air daun ceri sebelum ni. Dia belum datang rawatan, dia dah amal daun ceri. Ya betul. Ada besar ni dulu?
Besar lagi? Besar? Oh dulu besar, sebelah dia besar. Dia kata Masya Allah. Minum dah terus kembung, terus. Berak macam mana? Ya. Oh, bawa besar senang, bayang awak. Belum datang lagi dah malu jadi dah turun apa. Insya-Allah mudah-mudahan. Sakit ni tekan ni. Tu buat kepala tu. Tinggi kolesterol ni. Ini kedua kaki akaknya kempas sangat ni. Sampai ke akaknya buntut belakang. Sendi sakit. Leher tegang ni. Ya. Leher tegang. Bertiga dah tangan. Ada terok tak? Buka leher. Alhamdulillah. Amin. Ya, pergi lalu dulu. Jadi, akak punya kaki tu yang buat problem tak boleh jalan tu, itu kerana oksigen tak sampai. Sebab saya nafas aku pindah. Oksigen tak lepas ke situ tu. Makanya bengkak tu tak mau surut-surut. Nasib baik Aidon Cherry tu bantu minum. Dia bantu jadi bawa kolesterol tak elok keluar najis lah. Dia dah pesan banyak kali dia keluar ikut najis, berak, kencing, muntah, peluh. Dia akan keluar 4 perkara ni akan berlaku. Ini ilmu tuan-tuan, bukannya tentang promo cakap-cakap ni, semua ilmu. Makanya ilmu tu harus diamalkan. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dimanfaatkan, diilmukan, diamalkan. Itu habis tu akan dapat dia punya manfaat macam tu. InsyaAllah. Ini kaki ni tak berjalan ni sebelah mata kan. Tapi pijak pun tak rasa, tebal ni kaki ni. Kepas betul lagi ni. Boleh mijak je tapi tak tahu apa yang bijak tu. Kapet tu halus ke kasar ke apa, betul tak? Itu. Ya Kak, doa kat Allah izinkan. Doa kat Allah Taala, mudah-mudahan Allah izinkan Allah ya. Salli ala sayyidina Muhammad. 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 Salli ala sayyidina Cakap beri suruh, beri suruh tadi. Pakai tak berat. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dia bang. Kena buat sendiri. Pegang. Kali bagi dia tegak dulu. Tak, saya dah angkat ni. Kita tinggal dulu. Saya pegang ni. Boleh. Okey. Sekarang rasakan dudukkan dulu. Okey. Akak kan memang boleh berdiri kan? Duduk cuma nak langkah ni. Cuba tanya ni naik kaki ni. Okey, kaki ni kuat kan? Dia kuat. Ini naik. Angkat. Oh, cantik dah. Boleh kat dah abang. Lagi. Yang ini lagi. Okey, sebelah. Boleh tahan lagi sebelah. Pernah macam ni ke sebelum? Seret sebelah ni, masya-Allah. Bismillah. Kan okey kurang lagi dah. Okey, sudah lah kita. Alhamdulillah. Ringan tak? Ringan? Banyak ringan dia? Allah buat berat. Banyak ringan? Buka pintu bang? Macam ni. Nak bangun pun tak boleh, nak menapuk tak boleh. Ya, betul. Cuba kat dalam luar. Buka pintu. Buka pintu ni. Saya tolong pusing luar dulu. Tak pegang. Nak ambil kamera dah payah. Kamera kat sana nak ambil. Kat luar. Okey. Pergilah bang. Doktor kat belakang ni yang halang ni. Terserang. Selingan Ringan Cuba kaki tak belakang kepala tu. Oh, jangan. Boleh balik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayo mari. InsyaAllah. Sini
kasih ya Allah. Saya nak berpesan dekat diri saya dan semua orang lah, insyaAllah. Kalau tuan-tuan dalam keadaan akad ni, sila kalau boleh duduk dalam keadaan ni betul-betul kondisi yang betul-betul memerlukan kan. Jadi saya boleh, pelampung yang saya nak bagi ni betul-betul akan sampai kepada kamu. Kalau kamu tak macam tu, sasar nanti pelampung tu kan, betul kan? Jadi akak ni redha je, tolong help me. So boleh bagi pelampung tu betul-betul kat dia. Betul, pelampung tu memang untuk dia sebenarnya. Allah tu memang dah kirim pelampung untuk dia, tinggal lagi kamu tu betul-betul tarik tali dan sekat tali. Akak tu diam, maka saya dapat titik-titik yang punca-punca bisa-bisa ni dapat disingkirkan lah. Jadi otak tu hilang. InsyaAllah. Amin.